Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak main Nata Hyper. Sepatutnya aku main Nata Rom, tapi sebabkan dua anak haram mid tu, dua anak tu, sebab tu aku main Nata Hyper. Aku memang tak ada expert main Nata, cuma aku reti lah juga main. Tak ada lah sampai memang Nata beban tu. Aku ni kira pandai lah main Nata. Tak ada pandai mana pun, beban juga sebenarnya. Ada match aku memang power gila. Ada match aku poker gila. Dalam keadaan hero musuh lah. Ini aku sebab main klasik ni tau. Hero musuh macam sabab je. Lah, astaghfirullahaladzim. Macam susah je tim. Tak apa, aku kena percaya dengan tim kan. Ini Nata boleh tahan laju jugalah farmingnya bagi aku. Laju, kalau nak betul-betul laju tu Nolan bapak laju farming. Orang baru siap ambil buff dah cakap ni. Orang dah siap, baru siap ambil buff merah, dia dah kat turtle. Anjir. Kenapa aku ambil semua ni? Sebab memang kebiasaan aku. Aku akan ambil terus semua. Jarang aku nak ambil semua. Kena bantai hari sikit PMM. Sekejap aku kena bantu atas. Biar atas ni tak kena bantai sangat. Tu nyawa hari pun bukan baik mana. Anak haram tu. Kalau aku pakai execute mati pula oh. Nak open map bodoh. Sekejap. Tak bercicil sikit. Bantu cok. Gila betul tim aku ni. Wah je tau. Bantu cok. Nampak bang. Ada bateri Poker. Sekejap. Tengok retri Kyrie ni. Kau ingat aku ni apa lah? Aku ni pro lah pasal retri ni. Makanan aku. Aku ni memang aku main hyper je. Walaupun korang selalu nampak aku ni tak sistem, tapi aku ni kalau masalah main hyper boleh. Kalau dekat video mungkin aku malas sikit. Kalau dekat sini aku nasib baik bukan rank tau. Aku memang suka main hyper. Sebab aku memang pandai sikit retri. Boleh lah retri aku. Sekejap ambil buff. Dah bodoh dia pergi maju. Mati kau dek. Dapat. Easy kali bah. Ini betul aja satu boleh. Tak. Main Nata ni kau kena. Bagi aku Nata susah kat aku. Kalau kau kena rusuh sampai tak boleh nge-buff tu, asyik kena lock. Hero musuh banyak yang boleh open map. Mati lah. Bukan open map yang macam bagi damage. Sekejap aku cek ada tak. Bangang betul lah Arik Seko ni. Santai. Kita jangan takut. Kan? Tengok. Semua cuba open. Tai. Mampus kau open balas open. Sekejap kita biar dulu. Kasih faham kat ayah akhir. Dapat. Wah, nak tali. Siap betul bila balik. Tak apalah. Satu barter satu. Weh jaga. Weh bunuh Zalina tu oi. Biar tenang sikit aku nak ambil turtle. Aduh, cepat woi. Cepat. Kena laju. Walaupun retri aku memang dah sekelas Kyrie, tetap kena hati-hati. Selena takkan boleh solo ni kan. Dia takkan solo aku tahu. So aku nak cari dia dulu kat mana. Ayolah. Panik. Baru tinggal kejap. Takkan panik dah. Aman ambil turtle weh. Tolong backup lah. Jangan tahu je. Kalau gue mandu tu.
Lock tanda saya tahu. Waduh, kira siap awal. Siap betul. Aku lock hari. Kenapa hari yang kena? Aku benci je tengok. Hero favourite aku dia pakai tapi okey. Dia pakai purify. Boleh. Cuma dekat natap kau tekan nak hilangkan silent ke? Masalahnya damage dia sama je. Aku rasa tak ada yang kurang pun. Silent dia pun bukan menyusahkan sangat bagi aku. Entahlah, mungkin bagi orang dia lain. Mungkin bagi dia silent Nata ni macam nak ram. Bagi aku biasa je. Tak, silent Nata apa special dia tu? Ya paling musuh tak gerak kejap kan. Tapi itu je pas. Tak ada benda yang memang buat silent jadi haram. Hellcat haram. Itu baru haram aku kata. Hellcat memang silent haram. Kau nak tengok silent yang haram tu Hellcat. Tim aku haram kat sebenarnya ni. Main haram. Berani masuk. Sikit ni. Aman. Aku kill. Lantak ingat aku kisah. 6 kill ni boh. Kagura ni boleh harap lah. Dia top rompin nombor 2. Cuma yang lain ni Lucas tau aku tak puas hati tengok. Here we go again. Jangan buat late game weh. Late game damage dari mana aku? Late game ada damage. Cuma kau bayangkan kalau musuh dah berlari tu counter. Ada tak mati aku. Kenapanya? Tak ada tu lagi lah. Tak elok. Musuh pun tak solo total. Kita lag lah. Tapi dah nak tu lah. Baik aku ambil. Biar menanggut. Bantulah cok. Bantulah ya Allah. Bantulah aku total. Tak boleh harap. Cek lu main musuh. Anak haram betul lah. Aku dah carry korang dari tadi. Kau tengok apa dia balas. Nasib baik aku ni reti ada rembat. Haram betul lah tim aku ni. Memang aku rembat. Aku tak kira. Aku rembat. Aku tahu nyawa berapa yang boleh rembat. Buff merah ni tebal sikit. Nasib kau lah buff aku. Bukan buff kau kan. Maju kau Cyclops. Dah boleh air counter ni. Santai dulu kasih. Ayolah. Tak kejar kau sampai habis. Apakah ini saat triple ku? Apakah ini my triple ku Ada ikan lele terlalu. Ya. Terus aku tadi boleh ada Nova kan. Oh tu kat bawah. Mati kau. Dia tunjuk diri dekat map mati. Cek lah. Offside kau dah. Memang hero mantap. Aku dah kata aku pro hero ni. Tak payah macam-macam dengan aku. Aku pro Harit dengan Nata. Oh, saya ikut saya meeting. Jangan. Tepat. Aku kembali si attack. Memang tak lepas kau lawan aku. Aku dah pakai skill 2. Aku kebal lah. Dia kebal semua jenis basic attack kan. Santai je. Biar dia damage. Biar je. Aku bercuri. Tengok. Tak guna pun damage tadi. Last aku yang dapat. Oh, sekarang dah gila betul. Mau nak solo lah gila. Oi, damage Nathan ni banyak sakit sangat. Kalau kau mati dengan Lord sampai gelak je. Go. Cakap reti ayam, aku tukar kau jadi ayam.
Preserve the light while working. Fokus pertahankan. Aku dah carry tadi, santai. No. Tak carry lagi. Sudah penat ini tulang. Kena carry tak sistem. Kadang-kadang aku yang tak sistem. Hai, pasal satu penyebab aku selalu main tak sistem. Dah penat carry tak sistem, aku pula yang buat masalah. Mantap, mantap. Dia saya mesti balikan dia. Santai. Kalau dia maju sampai bodoh kata. Ha kan? Aku dapat teka lah gerak-gerik Selena. Bodoh. Mati kau monyet. Yang penting dia mati. Aku tak kira. Yang penting dia mati. Mampus nyawa. Trouble betul perisai kuning tu. Muntun hilangkanlah. 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 Santai dulu. Kita masih meng-carry diorang. Ish, my hero favorite ni mah. Natal ni dah situasi. Kalau musuh hero dia nipis-nipis, lepas tu tak ada skill yang boleh buat kau kena stun, boleh pakai je terus Nata. Bukan stun, macam untuk open map Nova, apa lagi, Valley boleh kan? Valley pun serabut kan kalau kau pakai Nata. Susah nak, kau dekat je dia tolak. Sekejap, biar. Kalau Harit dia percaya diri sangat, boleh kita boleh solo kill. Tu. Tak apa. Santai, kita santai. Okey, nak ambil. Dapat. Beri. Maling. Tapi ni membunuh. Lagi lain. Mencuri nyawa. Sekejap. Kita kena tunggu je musuhnya. Aku nampak kau. Selena. Penny. Lama. Kat belakang aku dah bodoh. Santai. Woi, dia bukan basic attack. Mati tak? Tak tertelak ke? Mampus kau kena. Serabut ke Selena ni? Mati banyak kali bodoh. Untuk kesensor aku yang YouTube ni. Selena ni boleh juga Skin elite. Okey Selena, kau tak payah gaya Mai. Jangan mentang-mentang kau hebat, kau nak banyak gaya. Sekejap, ada. Sabar. Kau ingat aku boleh lompat terus ke sana? Cuba curi Nova. Pokok dapat kan? Sabar monyet. Bapa dia baru sampai. Santai. Dia akan check rumput. Aku dah kata hero haram benda sekali attack yang Tunggu. Lock balik. Lock seko yang mengharamkan. Dua ekor lagi santai. Maju. Aku nak isi ammo sikit. Lah. Pening aku tengok adu Nova. Bodoh betul punya. Pasal lari. Siap betul lah skill satu dia ni. Auto kelot. Sekali kena aku dah kata. Dah lah tamat Sagi okey Cyclops. Satu tim musuh kill okey Harit, okey balik, okey Nova. Dah kena lagi. Kena keroyak lagi. Matimu. Mati. Depan, belakang, kiri, kanan. Memang ada tak mati. Kena lagi kau. Tuan kau cakap okey sangat. Dia bagi okey sekali. Saya okey Selena. Ceng aku. Tak. Okay, tengok. Saya mesti keluar okey Selena. Bodoh. Kalau sudah, ayolah. Mati gak tu.
Susah boy. Aku dah tahan badan dah demi kau. Anak ram. Gila betul spin 1 tahun. Apa sakit. Dia punya ikan tu. Dah stun 1 tahun. Mungkin sudah betul. Mungkin sudah. Bagilah aku tim yang berotak. Lagi mesti kena ni. Tak. Nova belum tembak. Okey aman. Saya nak bunuh aku lagi. Aku tengok kau cakap okey lagi. Bosan tu. Siapa cakap aku beban memang aku jet tekuk saya aku. Aduh. Aku record video ML ni niatnya nak happy-happy. Nak jet tekuk orang pula. Good game main cemplar. Saya recall. Tak sempat recall. Sabar aku dengan tim. Diorang dah kuat kan. Dah tak perlu aku dah sekarang. Hai. Nama awak siapa? Saya kotak petak. Ikan sialan. Gila punya ikan. Tu ikan ke apa emperoi. Sekejap cok. Aku tak ada nyawa sekarang. Okay. Korang clear land. Macam mana kalau aku solo war? Dah 16 minit dah ni. Dekat korang kat korang mungkin baru berapa minit. Tak apa. Kagura! Aku dapat. Aku tengok je ni. Anak harap. Kena pula aku dengan punya tu. Teknik original. Shot ringan kau tahu tak? Kumpul apa main bodoh. Bodoh jangan bawa ke sini. Bodoh betul lah Nova ni. Saja nak bawa bagi kena kita sekali. Beruntung dari sini. Kalau aku tak nak kau nak buat apa? Tak bertakut. Gas ke? Okey lah. Ni aku maju ni. Dia mek gila babi. Masuk lompat aku kata bodoh. Bapak boleh dapat. Balik. Kata aku open sebab tak join war, memang aku jet tekuk. Okay, nasib baik ada skill ni. Tenang sikit aku. Aduh. Minion tu tak buat tenang kat tu. Alhamdulillah menang. Aku dah kata aku confirm MVP. Aku dah agak dah. Memang anak-anak aku benci betul. Aku harap tak jumpa dah dengan korang. Kagura tak apa. Walaupun perangai kau siap. Tapi tak apalah. Clean tau tak nak jumpa kau. Potong.